Hey, what's up guys? So ini resipi rendang untuk 1 ekor ayam. So korang boleh buat ni malam raya nanti. Cara dia ambil 4 biji bawang merah saiz sederhana besar, 4 batang serai, halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, 4 ulas bawang putih dengan segetul kecil kunyit hidup. Lepas tu korang masukkan air and then kita boleh blend. Tapi time nak blend ni aku terlupa kena masukkan juga segenggam kecil cili kering yang dah direbus. Tapi time ni aku terlebih letak sikit cili kering. So rendang tu jadi merah sikit lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Lepas tu korang masukkan air, kacang-kacang ni kita sambung tumis lebih kurang dalam 10 minit sampai dia pecah minyak. Ok, next kita masukkan 1 ekor ayam dah cuci bersih-bersih ni, and then kita letakkan 1 kotak kecil santan dengan 2 asam keping. Lepas tu korang tambahkan seasoning, yang ni kita guna gula Melaka, garam dengan serbuk perasa. Lepas tu korang tambahkan air, sambung masak lebih kurang dalam 30 ke 40 minit macam tu. Api tu slow je, jangan kuat, and then korang always kacau rendang tu. Bila air dah mula kering, tambahkan 2 sudu kerisik, 4 helai daun limau purut yang korang dah cari-cari dengan 1 helai daun kunyit yang dah iris nipis lah. Sambung kacau lagi sampailah rendang tu dah timbul minyak ke atas dan ayam dah empuk, dan boleh letak orang kata hirisan daun kunyit lagi sekali nak bagi garnish lah. Lepas tu siap, bolehlah makan dengan pulut kuning. So resipi pulut kuning ni esok aku share dengan korang. Tapi kalau nak makan dengan nasi impik dengan orang kata lemang pun boleh, tak ada masalah. Tapi rendang ni korang kena careful sikit bahagian garam, sebab biasa kalau kita masak malam ni, esok pagi tu dia akan jadi lagi lebih masin sikit lah. So make sure korang adjust seasoning to last minute before nak makan pagi raya. So boleh try masak malam raya nanti. Kalau nak 2 ekor boleh double je portion, tak ada masalah. Okay, selamat hari raya.